Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ada daging yang dah siap direbus ya. Apa nak buat mi kari. Untuk tumis bawang besar setengah biji, 4 sekawan daun kari. Ni untuk dikisar halia bawang putih dengan bawang besar. Ada rempah kari daging 3 sudu makan, cili kisar 2 sudu makan. Ada air rebusan daging ya. Kita tumis 4 sekawan dengan bawang besar setengah biji tu ya. Masukkan bahan kisar tu halia, bawang putih, bawang besar ya. Masukkan rempah daging tadi tu dengan cili kisar. Sedikit air ya, untuk masakkan rempah tu. Semua dah pecah minyak ya. Masukkan air rebusan daging tu ya. Dia baru keluar peti ais, beku. Masukkan daging tu pula. Letak santan 1 kotak kecil je ya. Lepas tu tambah air untuk kuahnya. Sebut perasa, garam dan asam keping kecil je ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Dah berapa hari tak buat masakan ya. Okay, hari ni apa nak buat? Mi kari. Dah pun mendidih ya. Bolehlah dirasa garamnya. Kita tambah sedikit lagi garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye. Dah pun siap.